Tahun Baru Cina, yang mana debt collector memeras ugut. Mereka kata nak pergi call majikan anda, mereka suruh majikan anda potong gaji. Ini semua bullshit. Mereka ini sering diganggu. Dan yang paling kejam sekali, debt collector suruh anda dan mereka paksa sebelum pukul 2 mereka kena bayar. Jika tidak, mereka akan panggil polis buat tangkapan. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat bagi saya, anda tidak perlu berurusan dengan debt collector. Kerana apa anda perlu berurusan? Yang pertama, saya boleh bagi tahu, anda bukan pinjam dengan mereka. Seharusnya anda berurusan dengan pihak bank, bukan melalui debt collector. Kenapa anda perlu takut? Anda tak perlu percayakan dengan satu apa perkataan debt collector kata. Percayalah cakap Tuan AJ. Kalau anda berurusan dengan debt collector, makanya akan anda terperangkap macam mana pengadu-pengadu saya terperangkap dengan debt collector. Ya, tuan-tuan. Anda bayar sebelum pukul 2 sebabkan anda takut surat-surat mereka lampirkan melalui WhatsApp. Mereka ambil gambar balai polis, mereka tengah buat aduan. Ini semua gambar-gambar Google mereka gunakan untuk menakut-nakutkan anda. Kalau anda bayar sebelum pukul 2, anda tak ada surat hitam putih, tak ada surat offer letter, selepas buat bayaran tak ada surat release letter, mana buktinya anda berurusan dengan debt collector? Mana buktinya untuk anda bayar dengan debt collector? Anda jawab pada saya. Jadi kepada anda di luar sana, ingat satu perkara, hutang harus dan wajib dibayar. Akan tetapi bagaimana nak menguruskan hutang ini, cari Tuan AJ dengan kadar segera. Itu saja. Assalamualaikum. PWRN bukan tentang jadi penyelamat. Kami cuma percaya setiap orang layak diberi peluang kedua.